Adik, Haji nak tidur pula maghrib ni. Tak tidur pun. Main phone je. Raya, bangun Raya. Aku dah buat ingat dah. Sejuk sekali. 5 minit. 5 minit tu setengah jam. Bangun. Aku balik lewat sikit hari ni. Tu jangan balik lewat. Iyalah, aku nak pergi pekan je pun. Tak pada kaki satu. Jalan lebih udah datang. Kaki satu ni lah buat ayat kat hang. Tahu tak? Tapi tahu. Selamat datang. Kedai ni baru buka ke? Kedai ni baru buka 2 hari lepas. Kenapa? Oh, patutlah. Saya selalu lalu jalan ni. Tak pernah nampak lagi kedai ni. Oh, iya ke? Nak cuba masak dulu tak? Try menu kat sini. Mana tahu berkenan. Makanan sini halal ke? Mestilah halal. Halal dan thayyiban. Kalau satu baguslah. Daripada saya menu ni, apa kata kalau kita tengok menu kat dalam? Kat dalam ada aircon. Boleh ke? Mestilah boleh. Tapi aglio-glio ni apa kak? Akak! Awak. Aglio ni apa awak? Spaghetti. Tak apa, kita masak dalam lah. Panas lah, kan? Masak dalam jom. Okey ni. Macam ada masalah je. Tahulah, bos aku tu macam tak ada organize. Pak ayo okey je. Hang kan anak emak bos. Anak emas sungguh. Lebih pada pijak kepala ada. Hang ni apa kata aku tu? Macam-macam lah hang ni. Esok ikut kopi pekan mau. Jumpa member aku Zat. Siapa pula sayang? Jangan ayat atong tak usah aku. Bukan Atong lah. Kristina. Kristina? Siapa Dia lah yang buka kafe baru tu. Sungguh Kalau ada masa datang nak sini lagi. Boleh. Boleh kita selfie tak? Untuk kita buat anak. Keren Boleh?
5 ni. Kau mesti nak balik dah. Adik, siap. Apa pula berdua tak ajak aku? Laki, kita orang keluar kejap je tadi. Kejap je. Mu pun tahu ke susah nak bawa mu. Susah nak bawa mu. Susah nak bawa mu. Aku mimpi. Siapa Kristina? Kita pergi makan dulu. Di mana? Dia mulut tak sedap. Boleh? Tapi aku Ai, ni macam dalam mimpi aku. Tak apalah. Kristina, kedai dah buka.